Assalamualaikum, sayang-sayang Kak Odah semua. Sehat ke? Hampa apa habang? Kak Odah rindulah dekat hampa. Mau kalau kata gamak tak ada buat apa tu kan, mailah teman Kak Odah say. Kak Odah nak buat nasi lemak ni dekat mak mentua kesayangan Kak Odah. Pagi tadi nu telefon Kak Odah lah. Dia kata dah, "Hoi, mak rindu nak makan nasi lemak hang dah." Kak Odah dengar-dengar lagu tu ke? Kita ni baru mangkit tidur, baru celik biji mata mangkit cudi-cudi pi market tu sayang. Oi, mak mentua kesayangan nak makan punya pasal. Apalah sangat, takkan nak buat nasi lemak kan? Habuan mak mentua kita nak makan buka puasa saat ni tu. Syurga kita, syurga Kak Odah dengan Abang Rahim Mampo tu. Jadi menantu ni jangan duk berkira sangat lah orang katakan. Tu mak kita, tu mak mentua ni macam dengan mak kita sendiri sayang. Darjat dia sama macam mak kita. Tera-tera duk ada umur ni orang kata layan pila, ikut pila. Tu orang kata apa, ladang pahala kita sayang. So mula-mula sekali sayang kita panaskan minyak, kita cayangkan planta kita. Lepas planta tu dah cayang elok, kita tomeh taruh daun pandan, serai, halia, bawang besar, daun karapoleh, kulit kayu manis, bunga lawang dan juga halba. Dengar elok nak sayang nah, bukan halba campur tau. Halba yang tak campur, halba saja tu nah. Bukanlah kata gamak hampa boleh bau ke. Tak tahu nak habang dekat hampa sayang. Oi, punya mengembok-ngembok bau kita punya bahan tomeh ni. Pasal itulah si jantung hati mak mentua kesayangan Kak Odah, mak mentua kiriman syurga untuk Kak Odah tu sayang, cukup-cukup suka nasi lemak Kak Odah ni. Lepas bahan tomeh kita tu dah mula melayu cantik elok tu, Kak Odah masukkan tahu kita punya santan. Kak Odah pakai lebih kurang 2 kotak kecil santan nah. Bekas bubur santan tu jangan lupa kocok. Sayang, jangan duk bazir. Walaupun beli pakai Mai Kasih, Mai Sarah, Bantuan Madani, Malaysia Madani. Lepas tu kita loncok masuk pitoi kat dalam tu. Beras kita dah basuh nah sayang nah. Beras tu cara nak sukat dia senang. Banyak mana beras, banyak tu juga ayak tau. Mau kalau kata gamak hampa suka keras, takat tu saja ayak dah cantik dah. Mau kalau kata gamak hampa nak bagi lembut sikit macam Kak Odah nak buat hari ni, pasal nak bagi mak mentua kesayangan Kak Odah makan. Tu ya hampa tu mak mentua paling baik sekali atas muka bumi ni. Dia suka nasi tu lemah lembut sikit, tak keras kong sangat kan. Jadi Kak Odah buat ikut selera dia lah sayang. Tapi mau kalau kata gamak hampa nak buat makan sendiri ke, nak buat jamu mak mentua hampa tak semulia mak mentua Kak Odah tu, ikut selera hampa lah nah. Dan mau kalau kata gamak hampa perasan Kak Odah kacau tu dekat dalam rice cooker kan. Pasal hari ni kita buat versi rice cooker. Lepas dah kacau semua elok atas dapur tu, hampa angkat pitok langsarang dia balik. Senang kerja hampa sayang. Oi, tunggu dia terajang je lagi. Siap nasi terbungkin depan muka. Untuk korang orang Melaka yang tercari-cari tadika untuk hantar anak korang kan, Kak Odah nak syorkan sayang, korang hantar dekat Tadika Cahaya Kristal. Tadika Cahaya Kristal ni terletak dekat Teluk Mas tau. Owner dia adik bongsu Kak Odah. So mau kalau kata korang nak hantar anak korang, boleh je datang sini. Bukan cuma orang Teluk Mas je tau yang hantar anak dia orang dekat Tadika Cahaya Kristal ni. Ada student dia orang daripada Umbai, Serkam, Duyung, Kandang, Alai dan yang paling jauh daripada Pulai kau. Untuk anak-anak korang yang berusia 4 tahun sampai ke 6 tahun dah boleh hantar sayang dekat Tadika Cahaya Kristal ni. Dan yang paling muda 3 tahun lebih pun dah boleh. Sebab apa? Sebab dia orang juga ada sediakan kelas percubaan untuk budak-budak yang berusia 3 tahun lebih tau. Dan yang paling best sekali kan, untuk korang yang mana sibuk bekerja tu, dia orang juga ada sediakan transit, boleh hantar daripada lepas habis sekolah sampai pukul 5 petang. So kita ketepikan sat dulu pasal nasi kita. Kita panaskan balik minyak ada kita guna untuk goreng ikan bilis tu. Kak Odah nak taruh tomeh, kita nak buat kuah sambal kita. Untuk sambal tomeh, sambal nasi lemak Kak Odah memang wajib kena ada daun pandan, tomeh sekali dengan bawang putih dan juga bawang besar nah sayang nah. Barulah berasa sedap. Mak mentua kesayangan Kak Odah nak makan sagi pun kan bernafsu lah dia, walaupun tak berapa nak berselera duduk dalam hospital tu kan. Lepas bahan tomeh tu dah cantik, Kak Odah loncok masuk pitoi dalam tu. Cabai kering ada kita blend. Dalam tu ada cabai kering, ada bawang besar, ada belacan dan juga bawang putih nah sayang nah. Tapi mau kalau kata gamak hampa yang tak suka makan belacan tu, tak payahlah bubur nah tu, salah ikut Kak Odah. Kak Odah bubur pasal kami memang suka bubur belacan dekat dalam sambal. Boleh dikatakan lama juga Kak Odah tak buat nasi lemak dekat mak mentua kiriman syurga Kak Odah tu. Pasal itulah dia rindu sayang. Oi, tambah-tambah kawan tengah tak sihat lah ni kan. Masakan orang lain dia tak mau. Dia nak makan semua masakan ayak tangan Kak Odah sayang. Oi, Allahu Akbar. Kak Odah seronok sangat-sangat, hampa tahu dah. Sama naik dengan tu sayang, Kak Odah lempak masuk pi dalam tu gula kabung dalam lebih kurang 6 ketui. Lepas tu kita perasakan terus dengan garam, majinamoto dan juga sedikit gula putih nah. Tapi Kak Odah tak pakai gula pasir biasa tu. Jangan takut, jangan segan. Tak pernah berlaku lah, tak pernah jadi tragedi Kak Odah buat sampai manis melecah sampai tak boleh nak makan kan. Tak pernah. Pasal itulah sayang, mak mentua Kak Odah tu kan, mak mentua terbaik atas muka bumi tu, cukup-cukup sayang dekat Kak Odah ni kan. Cukup-cukup sayang dekat Kak Odah ni. Kira kita masak nak bagi depa makan ni mai daripada hati nurani yang ikhlas, hampa tahu dah. Pasal itu kita punya masakan sedap. Dan itu jugalah kunci kebahagiaan rumah tangga, kasih sayang sama anak menantu kan. Kenapa? Kerana ayak tangan kita dah tambat selera depa, tambat hati depa. So last sekali Kak Odah lempak masuk pi dalam tu sedikit ayak asam jawa, nak bagi dia balance sikit. Ada rasa-rasa manis, masin, masam, pedas dia kan, bagi dia balance sikit baru sedap. Dan Kak Odah halaikan dekat hampa semua nah. Siapa dia yang nak ambil resepi arwah mak Kak Odah ni, resepi nasi lemak istana ni kan, Kak Odah halaikan dekat hampa. Tak payah main duk PM-PM abang dekat Kak Odah. Pasal dah selalu sangat dah bila Kak Odah post pasal nasi lemak arwah mak Kak Odah ni, ada saja main duk Kak Odah minta halai. Nak Kak Odah dah halaikan dah sayang. Oi, oh, sedapnya bau kuah sambal Kak Odah sayang. Oi,
oi. Toteh pi toteh mai nampak dah buah dah pun kuah sambal kita ni sayang. Tengoklah sendiri cantik pecah minyak elok kuah kita pun merah lawa bukan main kan. Hang tengok tok ya hampa makan sagi ke 2 pinggan dalam tangan confirm. Kau dah nak goreng ayam nak bawa pi kat dia tapi dia abang tadi tak mau. Dia nak makan nasi kau dah ni nasi lemak bilis telur. Bubur telur mata pun tak apa, telur rebus pun tak apa. Kau dah rasa sagi kita goreng telur mata lah sikit kan makan dengan ikan bilis pun sedap. Ni sagi kau dah nak bungkui nak pi hantar dekat Suraya sama kan. Birah kesayangan kau dah tu kita kalau boleh bulan-bulan puasa ni tu sedap kira lah orang kata kan. Daripada kerja duk beli saja kan. Padahal bukannya sedap pun beli kat luar tu. Tengok rupa pun dah tahu tak sedap apatah kalau lagi kerasa kan. Tu dia. Nasi kau dah nampak dah. Cantik ni nasi kau dah ni lemah lembut elok ni. Mau kalau kata gambar buat menega tangkup ni tak runtuh orang kata. Tak reban tak relai. Nasi ada rasa semua cukup lengkap elok. Kuah sambal kita pun sedap cukup lengkap. Berasa semua nendia. Baru kita kata nasi lemak legend sayang weh. Berasa semua. Lagu mana tok ya hampa tak sayang dekat kau dah ni gila-gila kan. Kau terlupa pula kau dah nak bagi tahu kat korang sayang. Tadi kan Cahaya Kristal ni dia orang sediakan 2 option tau. Sama ada korang boleh hantar pagi saja half day atau pagi sampai petang full day. Dan antara subjek yang ditawarkan sayang dekat Tadika Cahaya Kristal ni ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia orang ajar bahasa Cina tau. Sesuai lah dengan korang yang mana nanti nak hantar anak korang masuk darjah 1 sekolah Cina ke kan. Bukan tu saja sayang, ada lagi matematik, agama Islam, pendidikan moral untuk yang bukan Islam, sains, music, art. Dan untuk pengetahuan korang sayang, dekat Tadika Cahaya Kristal ni dia orang tak fokuskan 100% untuk pelajaran saja tau. Dia orang juga ada banyak aktiviti sosial. Dia orang nanti ajar anak kita cara untuk berkawan, bersembang, berkomunikasi, main game, ada dancing dan juga exercise. Maklumlah budak-budak kan dia tak boleh tekan sangat untuk pelajaran je sepanjang hari kan. Dia kena ada aktiviti sosial sikit baru berkembang otak dia orang. Dan satu lagi makanan disediakan sepenuhnya oleh pihak Tadika. Tapi kalau korang nak bawa bekalkan dekat anak korang tu tak ada masalah apa pun. PPM dia orang Melayu. Makanan semestinya halal dan juga berkhasiat untuk anak-anak kita. Cikgu-cikgu dia semua baik-baik belaka, mesra budak-budak dan juga berpelajaran dan juga berpengalaman lebih berpuluh tahun sayang. Tadika Cahaya Kristal ni dah ada daripada tahun 2003 tau. Dah 23 tahun sayang. Oi, bukan baru 2 hari. So jangan fikir-fikir lagi sayang. Korang yang mana tercari-cari Tadika yang terbaik untuk anak korang tu, pakat-pakatlah datang ke Tadika Cahaya Kristal. Dah pun siap sayang nasi lemak kau dah. Packing-packing ni beda tok ya hampa nak makan. Nampak dah ada telur mata 6 biji nak kau dah goreng kat dia. Kokoklah dia teringin nak makan lebih sikit kan. Akhir kata daripada kau dah, tolong-tolonglah doa-doakan semoga mak mentua kesayangan kau dah cepat sihat, cepat boleh keluar daripada hospital tau. Sedapnya nampak. Tak sabar kau dah nak tengok dia gue nasi lemak ni masa buka puasa lagi kan. Sedap. Okeylah sayang-sayang kau dah semua. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Tata titi tutu.